Tahukah anda, chili flakes homemade ni mudah je dan rasanya jauh lagi segar dari yang beli. Jom saya tunjukkan caranya. Mula-mula, salut cili kering dengan minyak masak. Gaul rata supaya semua bahagian kena minyak. Kemudian, panaskan dalam kuali atas api kecil selama lebih kurang 9 minit sambil kacau supaya semua bahagian garing sekata. Lepas tu, jemur bawah cahaya matahari selama 3 sampai 4 jam. Tutup dengan kain lut sinar supaya cahaya matahari boleh tembus tapi tetap terlindung dari habuk dan serangga. Bila dah cukup kering, cili akan rasa rangup. Biarkan sejuk 2 hingga 3 jam. Akhir sekali, kisar sampai hancur dan siaplah chili flakes homemade anda. Masukkan ke dalam bekas, biarkan terbuka 2 hingga 3 jam untuk haba dan lembapan keluar. Kemudian tutup rapat. Dan siaplah 500 gram chili flakes daripada 500 gram chili kering, penuh rasa dan pedas semula jadi.